Baiklah murid-murid, sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti bina ayat. Sebelum kita teruskan aktiviti ini, cikgu sudah tetapkan satu perkataan untuk setiap kumpulan. Perkataan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Untuk kumpulan A, kamu memperoleh perkataan jawatan. Kumpulan B memperoleh perkataan antarabangsa. Kumpulan C, kamu memperoleh perkataan parlimen. Kumpulan D, kamu memperoleh perkataan pengasas. Kumpulan E, kamu memperoleh perkataan belia. Dan kumpulan F, kamu memperoleh perkataan debat. Okey, sekarang dengan menggunakan perkataan yang telah diberikan, kamu perlu membina 4 jenis ayat yang merangkumi ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Dan hasil jawapan kamu perlu kemukakan dalam aplikasi Padlet yang telah cikgu kongsikan pautan di bawah. Baiklah, sebelum kamu mengemukakan hasil jawapan, izinkan cikgu terangkan secara ringkas tentang jenis-jenis ayat. Sebelum ini kita sudah belajar, tetapi cikgu ingin mengingatkan semula sebelum kami teruskan aktiviti. Mari kita lihat. Jenis-jenis ayat mempunyai 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Kita lihat dulu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan atau maksud untuk membuat kenyataan atau menyatakan tentang sesuatu berita atau hal. Itulah ayat penyata. Kita teruskan dengan ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu berita atau hal. Ayat tanya boleh hadir dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. Apakah itu kata tanya? Contoh kata tanya seperti apakah, bilakah, di manakah, bagaimanakah. Dan indikator yang paling penting, pada penghujung ayat haruslah diletakkan tanda soal. Kita teruskan dengan ayat seruan pula. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk melahirkan perasaan seperti terkejut, hairan, geram, seronok, sakit dan sebagainya. Ayat ini dihadirkan dengan kata seru seperti amboi, cheese, wah, lagi aduhai dan sebagainya. Dan pada penghujung ayat perlulah diletakkan tanda seru. Dan ayat yang terakhir ialah ayat perintah. Ayat ini digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan tindakan sama ada suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Itulah sedikit sebanyak tentang jenis ayat. Jadi cukup percaya kamu telah berhasil membina ayat. Kita akan teruskan kepada sesi perbincangan. Nampaknya setiap kumpulan telah berjaya mengemukakan hasil jawapan. Cikgu akan pilih secara lawak beberapa kumpulan untuk kita bincangkan hasil jawapan. Mari kita lihat kumpulan manakah yang bertuah yang terpilih pada hari ini. Kumpulan ialah kumpulan C. Kita tengok kumpulan C memperoleh perkataan parlimen. Kita lihat dulu ayat penyata. Ayat penyata. Persidangan parlimen telah berlangsung selama seminggu untuk membincangkan isu-isu negara. Ayat yang jelas membawa maksud parlimen bagus. Kita teruskan dengan ayat tanya. Bila persidangan parlimen akan diadakan semula? Ayat tanya dihadirkan kata tanya iaitu bilakah, syabas. Kemudian di hujungnya mempunyai tanda soal. Perkataan parlimen pun jelas membawa maksud parlimen. Bagus untuk ayat tanya. Kita teruskan dengan ayat seruan. Wah, sangat benar isu-isu yang bertentangan dalam persidangan parlimen hari ini. Bagus. Hadirnya kata seru iaitu wah dan di hujungnya ada tanda seru. Teruskan dengan ayat perintah. Sila hormati keputusan yang telah bertentangan dalam persidangan parlimen. Jelas kataan parlimen di sini dan hadirnya kataan sila iaitu ayat permintaan. Kemana ayat permintaan terkandung di bawah ayat perintah. Siapa kumpulan C tahniah menguasai aktiviti ini. Kita teruskan lagi. Kumpulan bertuah yang seterusnya, kumpulan
Okey, kumpulan ini memperoleh perkataan belia. Kita tengok dulu ayat yang pertama, ayat menyata. Golongan belia memainkan peranan penting dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Bagus, sangat jelas, ayatnya yang dramatis. Teruskan dengan ayat tanya. Okey, apakah peranan belia dalam memajukan negara? Baik, hadirnya kata-tanya apakah di penghujungnya ada tanda soal dan jelas perkataan belia di situ membawa maksud belia. Okey, ayat yang dramatis, tahnya teruskan dengan ayat seruan. Wah, sungguh hebat semangat para belia dalam menjayakan program sukarelawan itu. Okey, hadirnya kata seru, diakhiri tanda seru, bagus, syabas. Dan yang terakhir adalah ayat perintah. Jangan sia-siakan peranan golongan belia dalam pembangunan negara. Okey, ayat perintah. Ayat yang sangat dramatis ini adalah ayat larangan. Mengapa? Kerana ada kata jangan. Okey, kata ayat larangan kita masuk di bawah ayat perintah. Okey, syabas. Okey, kita akan teruskan dengan sesi aktiviti kita selepas ini.